Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerangkan tentang kewujudan Pasaraya Maidin. Pasaraya Maidin merupakan sebuah syarikat pemborong dan peruncit halal terbesar di Malaysia yang diasaskan oleh Allahyarham Tuan Maidin Muhammad pada tahun 1957 di Kota Baru, Kelantan. Ia bermula sebagai sebuah kedai kecil yang menjual pelbagai barangan am. Syarikat ini diterajui oleh Datuk Amir Ali Maidin, anak kepada pengasas. Maidin menjual pelbagai jenis barangan termasuk makanan, kelengkapan elektrik, pakaian, alat permainan dan barangan keperluan harian yang lain. Maidin beroperasi sebagai rangkaian kedai pemborong dan peruncit yang menjadikannya salah satu rangkaian peruncitan terbesar di Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang Visi Maidin. Visi Maidin adalah untuk menjadi sebuah rangkaian peruncit dan pemborong halal yang terkemuka serta paling dipercayai di Malaysia. Melalui visi ini, Maidin ingin memastikan bahawa mereka ni kekal sebagai pilihan utama rakyat Malaysia, terutamanya pelanggan yang mencari barangan halal, berkualiti dan harga yang berpatutan. Visi ini juga menunjukkan komitmen Maidin untuk terus berkembang sebagai sebuah syarikat tempatan yang mampu bersaing dengan peruncit besar lain, sambil mengekalkan nilai integriti dan kejujuran. Pada masa yang sama, Maidin ini berusaha untuk memberikan pengalaman membeli belah yang lebih baik dan memenuhi keperluan masyarakat. Secara ringkasnya, visi Maidin adalah untuk menjadi peruncit halal terbaik, dipercayai pelanggan serta terus memberi manfaat kepada komuniti dan negara. Seterusnya saya akan menerangkan tentang misi perniagaan di Maidin. Maidin ni mempunyai beberapa misi utama yang menjadi panduan dalam setiap operasi perniagaan mereka. Yang pertama, Maidin ni berusaha keras untuk menyediakan pelbagai jenis barangan yang berkualiti pada harga yang mampu milik oleh semua lapisan masyarakat, di mana mereka ni mahu memastikan setiap pelanggan dapat membeli keperluan harian dengan harga yang berpatutan. Yang kedua, Maidin juga sangatlah komited untuk menjadi pengedar dan peruncit yang menekankan produk yang halal. Mereka ni memastikan semua barangan yang dijual mematuhi standard halal supaya setiap pengguna Muslim dapat membeli dengan yakin. Yang ketiga, Maidin turut menekankan kepuasan pelanggan mereka sebagai keutamaan, di mana Maidin ni sentiasa berusaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, susunan kedai serta pengalaman membeli belah supaya setiap pelanggan mereka ni berasa puas hati dan selesa. Yang terakhir, mereka juga menekankan tentang integriti, kejujuran dan budaya kerja yang positif dalam organisasi. Nilai-nilai ini sangatlah penting untuk mengekalkan kepercayaan terhadap pelanggan dan rakan niaga. Secara keseluruhannya, misi Maidin ni adalah untuk menjadi peruncit yang halal yang dipercayai oleh orang ramai, untuk memberikan barangan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan serta memastikan pengalaman membeli belah ni yang terbaik untuk semua pelanggan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang carta organisasi Syarikat Maidin. Pengasas bagi Syarikat Maidin ialah Maidin Muhammad, diiringi dengan pengarah urusan iaitu Datuk Wira Haji Amir Ali, dan terdapat juga 3 pengarah eksekutif iaitu pengarah eksekutif pertama Murad Ali Maidin, pengarah eksekutif kedua Salim Maidin dan pengarah eksekutif ketiga Ahmad Maidin. Di bawah pengarah eksekutif Ahmad Maidin terdapat 2 lagi pengarah iaitu pengarah IT Malik Murad Ali dan juga pengarah perdagangan iaitu Mirza Murad Ali. Antara isu semasa syarikat Maidin ialah tekanan kos dan kenaikan harga selepas pelaksanaan SST. Maidin kini berdepan dengan cabaran akibat peningkatan kos operasi dan kenaikan harga barangan runcit selepas pelaksanaan semula SST.
Kenaikan cukai ini memberikan kesan kepada kos pembelian stok, logistik, utility serta kos operasi keseluruhan. Sebagai sebuah pasaraya yang terkenal dengan harga yang mampu milik, Maidin menghadapi tekanan untuk mengekalkan harga rendah tanpa menjejaskan margin keuntungan. Kenyataan pengarah urusan Maidin mengenai kesan SST terhadap kos barangan dan pengguna. Laporan media menyatakan SST meningkatkan kos perniagaan dan berisiko menyebabkan kenaikan harga. Kesan tekanan kos dan kenaikan harga terhadap Maidin. Ada beberapa kesan, tapi saya ringkaskan, saya ambil 3 sahaja kesan. Yang pertama ialah peningkatan kos operasi, iaitu di mana kos operasi Maidin semakin tinggi akibat kenaikan harga stok, pengangkutan, utility dan gaji pekerja. Ini menyebabkan syarikat perlu menanggung perbelanjaan yang lebih besar untuk memastikan operasi berjalan seperti biasa. Yang kedua pula ialah sukar mengekalkan harga rendah. Iaitu hal ini kerana Maidin terkenal dengan imej harga yang murah, tetapi peningkatan kos menyukarkan mereka mengekalkan harga rendah. Jika harga dinaikkan, pelanggan mungkin akan terbeban. Jika harga kekal rendah, margin keuntungan syarikat mereka mungkin akan menyusut. Yang terakhir ialah pengguna semakin sensitif dengan harga, iaitu di mana pelanggan kini lebih berhati-hati dengan sedikit kenaikan harga. Itu perubahan yang berlaku walaupun sedikit boleh menyebabkan mereka beralih ke pasaraya lain, sekaligus menjejaskan jumlah jualan Maidin. Kesimpulannya, secara keseluruhan, tekanan kos dan kenaikan harga dapat memberikan cabaran yang besar kepada Maidin dari segi operasi, strategi harga dan tingkah laku pelanggan. Untuk terus relevan dan bersaing, Maidin perlu menyesuaikan strategi perniagaan dengan baik dan bijak serta memastikan pelanggan tetap merasakan nilai terbaik ketika berbelanja. Assalamualaikum, saya Hidayatul Ahzab binti Hasbi Allah, nombor matrik C24A2111. Bagi mengatasi peningkatan kos selepas pelaksanaan SST, solusi pertama yang dicadangkan ialah melalui innovation, iaitu Maidin boleh membangunkan sistem harga dynamite yang merupakan satu sistem yang membolehkan harga barangan disesuaikan secara sistematik dan automatik mengikut kos semasa, permintaan pelanggan dan juga waktu yang tertentu. Dengan sistem ini juga, Maidin tidak perlu lagi mengemas kini tag harga secara manual. Sebaliknya, perubahan harga boleh dibuat secara digital menggunakan Smart Shelf Labels. Dan inovasi ini akan membantu Maidin mengurus margin keuntungan dengan lebih tepat tanpa perlu menaikkan harga secara mendadak. Selain itu, pelanggan juga akan mendapat manfaat kerana mereka boleh menikmati harga promosi pada waktu yang tertentu, iaitu seperti diskaun waktu kurang pelanggan ataupun potongan harga untuk barang yang hampir tamat tempohnya. Inovasi ini bukan sahaja menjimatkan kos operasi, malah dapat juga meningkatkan pengalaman membeli belah dan juga membantu Maidin kekal kompetitif walaupun berdepan peningkatan kos selepas SST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizatul Ulia binti Muhammad Sainidin, nombor matrik C24A2244. Solusi kedua ialah strategi renewal, iaitu pembaharuan strategi dalam rantaian bekalan dengan memberi keutamaan kepada pembekal tempatan. Selepas SST, kos logistik dan import semakin meningkat. Oleh itu, Maidin boleh mengurangkan kebergantungan kepada barang import dan memperluas kerjasama dengan pengeluar tempatan, usahawan PKS dan pembekal dalam negeri.
Dengan memperbaharui strategi sumber bekalan, Maiden dapat mengurangkan kos penghantaran, mengurangkan cukai import dan memastikan harga barang kekal rendah. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kelancaran supply chain, tetapi juga menyokong ekonomi tempatan. Pembaharuan ini membantu Maiden mengekalkan imej sebagai pasaraya harga mampu milik walaupun kos operasi meningkat. Sekian, terima kasih. Solusi ketiga ialah proaktif strategi, iaitu Maiden membangunkan sistem pemantauan kos dan pengesahan risiko awal. Selepas pelaksanaan SST, kenaikan kos boleh berlaku tiba-tiba sama ada daripada pembekal, logistik atau utiliti. Dengan sistem pemantauan ini, Maiden dapat mengesah perubahan kos secara real time dan bertindak awal sebelum ia memberi kesan besar kepada harga jualan. Melalui pendekatan proaktif ini, Maiden boleh membuat keputusan lebih cepat seperti menukar pembekal, menyesuaikan kuantiti pesanan atau mengatur strategi promosi yang bersasar. Sistem ini memastikan Maiden sentiasa berada satu langkah di hadapan dalam mengurus kos dan mengelakkan kejutan harga kepada pelanggan. Secara keseluruhannya, Maiden telah membuktikan kemampuannya sebagai sebuah peruncit utama negara yang berupaya menyediakan produk berkualiti pada harga yang berpatutan dengan mengutamakan kebajikan pelanggan, mempelbagaikan rangkaian produk dan melaksanakan program tanggungjawab sosial. Maiden berjaya mengekalkan kedudukannya sebagai syarikat yang dekat dengan hati rakyat. Di samping menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan, Maiden turut mengukuhkan identiti peruncitan berasaskan nilai Islam. Oleh itu, jelaslah bahawa kejayaan Maiden bukan sahaja terletak pada operasinya, tetapi juga pada komitmennya dalam membangunkan masyarakat secara keseluruhannya.